pasal silent call, panggilan senyap. So apakah yang dikatakan sebagai panggilan senyap itu, tuan? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam Jumaat. Silent call ni dijadikan satu isu yang hangat pada ketika inilah, kerana banyak orang dapat panggilan tiba-tiba dia senyap kan. Ya, itulah. Dia akan halo. Siapa ni? Cakaplah. Ya. So dalam waktu kita cakap tu, sindiket ni dia ada device, dia akan rekodkan kita punya suara. Daripada suara kita tu dia perlukan the minimum is 3 to 5 second. Baik. So dia boleh tiru melalui apa yang kita cakap ni, tengah cakap ni. Yeah. Dia akan create ayat. Contoh nanti teragak-agak dia akan buat panggilan kepada parent kita. Abah, Alung ni urgent nak pakai duit 500 masuk ke akaun kawan abah ni, masuk ke akaun Alung ni, akaun sekian. So suara kita akan ditiru. So bila parent kita dapat call, macam saudara anak aku ni. Ya, betul. So dia pun transfer lah. So menyumbang kepada jenayah komersial, jenayah penipuan. So ini macam guna AI ke ni? Ya, betul. Dengan bantuan teknologi AI yang ada sekarang lah. Bahaya. So tuan-tuan dan puan-puan, apabila kalau kita dapat terima call yang silent ni, apa kita kena buat, tuan? Yes. Tips dia adalah bila kita dapat panggilan yang first, kalau kawan kita, kenalan kita, mesti kita ada set contact. Betul. Selain daripada tu, nombor yang tak dikenali lah. Betul. So mula-mula kita kena jangan jawab dulu. Jangan kita yang jawab dulu, tuan. Baik. So kita biar dia cakap, lepas tu dengar. Lepas tu kalau orang yang betul-betul nak share kita, dia akan tanya, adakah ini Thai ke, adakah ini Tuan Fu ke. Ya. Dan dia akan bagi tahulah tujuan. Baru kita jawab. So kita akan nilai kat situ. Jangan kita yang cakap dulu. Sebab kita orang timur, tuan. Bila je kita bagi salam dulu. Salam dulu. Sekarang jangan. Jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, cara yang terbaik untuk jawab telefon bukan bagi salam dulu. Kita akan dengar dulu. Kita dengar dulu, tuan. Kita dengar dulu. Biar pihak lawan cakap. Dia yang call kita, dia kena bagi salam kat kita. Kita balik jawab salam dia. Betul kan?